Biasa makan tapi tak pernah buat. Jom kita buat ayam bawang nasi kandar. Kita goreng dulu bawang ni sampai agak brown ya. Kena banyak tau. Lepas tu kita gorengkan ayam pula. Goreng sampai agak-agak je. Jangan lama-lama sangat nanti keras. And then kita masukkan bahan tumisan 4 sekawan ni, pandan. Lepas tu kita masukkan bahan kita dah blend tadi, halia, bawang putih, bawang besar. Lepas tu semua rempah-rempah ni dan kita gaul rata. Lepas tu pula kita masukkan tomato, sedikit air supaya tak hangus. Dan letakkan sos cili, tomato dan juga sos tiram. Gaul rata lagi. Senang je buat ni. Lepas tu garam dan perasa. Last sekali, jangan lupalah letakkan sikit gula kalau awak suka. Tuang ayam dan juga bawang goreng tadi. Awak dah goreng awal tadi tu kan. Lepas tu gaul lah rata. Simple je. Siap dah. Dah siap ayam bawang nasi kandar. Bolehlah buat kan. Boring kan makan lauk biasa je kan hari-hari. Jom kita try ayam bawang ni pula. Selamat cuba. Bye-bye.